Dakwaan oleh Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dan Ahli Parlimen Tasik Gelugor Datuk Wan Saiful Wan Jan yang menyatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak lagi layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri telah disanggah oleh Pengerusi Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Johor Datuk Dr. Sahruddin Jamal. Menurut beliau, kenyataan tersebut adalah tidak berasas dan tidak menghormati sumbangan serta jasa besar yang telah diberikan oleh Muhyiddin kepada parti dan negara. Dr. Sahruddin yang juga merupakan bekas Menteri Besar Johor menyatakan bahawa Muhyiddin telah terbukti sebagai pemimpin yang berwibawa terutamanya ketika memimpin negara melalui situasi mencabar seperti krisis kesihatan dan ekonomi global. Beliau juga menegaskan bahawa Muhyiddin menolak amalan rasuah dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Rekod bersih dan ketegasan beliau dalam mempertahankan prinsip membuatkan Tan Sri Muhyiddin masih antara tokoh yang paling diyakini untuk memimpin negara jika diberikan mandat, ujarnya dalam satu kenyataan. Selain itu, Dr. Sahruddin turut menegur supaya perbahasan mengenai kepimpinan parti dihentikan selepas keputusan Lembaga Disiplin Bersatu dibuat. Sebarang pandangan mengenai hal tersebut, katanya seharusnya disalurkan melalui saluran rasmi parti. Mengeluarkan kenyataan menyerang kepimpinan hanya akan melemahkan perpaduan dan memberi ruang kepada musuh politik, katanya. Beliau juga menegaskan bahawa ahli-ahli parti perlu menunjukkan disiplin dan kesetiaan, bukan membina populariti melalui serangan terbuka terhadap kepimpinan. Dalam pada itu, Dr. Sahruddin turut menyatakan bahawa bekas ahli parti seperti Wan Saiful dan Wan Ahmad Faisal yang telah dipecat dan digantung tidak lagi mempunyai hak untuk menilai dasar atau kepimpinan parti. Dr. Sahruddin menjelaskan bahawa keputusan Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2025 yang menamakan Muhyiddin sebagai calon tunggal Perdana Menteri ke-11 adalah berdasarkan merit, pengalaman dan kajian, bukan berdasarkan emosi atau kepentingan peribadi. Menurutnya, Muhyiddin mempunyai rekod yang luas dalam pentadbiran negara, termasuk pernah menerajui 11 kementerian dan juga pernah menjadi Menteri Besar Johor. Jika dibandingkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau hanya pernah berada di 5 kementerian dan tidak mempunyai pengalaman mentadbir negeri, tambah Dr. Sahruddin. Beliau juga mengingatkan bahawa pengalaman Muhyiddin dalam menguruskan krisis besar semasa pandemik COVID-19 mendapat pengiktirafan antarabangsa daripada organisasi seperti World Health Organization dan Bank Dunia.